Cacing kot. Okey korang, selamat pagi korang. Selamat pagi, selamat malam. Mana tengok malam, mana tengok pagi. Okey, ini kita lanjut lagi angkat buah. Dah 2-3 hari hujan. Air pun ada yang naik, ada yang surut, ada yang turun. Masih musim hujan korang. Tempat korang macam mana, sudah banjir ke belum? Okey, jom kita gas macam biasa angkat buah hari ni. Let's go. Korang. Okey, let's go angkat buah macam biasa. Hujan tak hujan, buah ada, kita gas terus. Okey korang, musim hujan pun buah pun super-super korang Buah pun mantap-mantap lah. Orang bawa potong pagi ni Tengok buah dia, besar-besar juga. Orang panggil dia apa? Jumbo-jumbo. Mantap lah buah dia. Kita nak penuhkan bim ni nanti. Bim nombor 8 ni. Ada 8 tong nombor 8 ni kita penuhkan ni. Mantap-mantap aja buah dia. Tiga. Push. Kejut aku ingat apa benda ni siap. Kalau korang tahu apa benda ni. Cacing ke? Shit. Cacing kot. Hei, komen korang kalau korang tahu apa benda ni. Cacing ke apa? Allah Akbar, terkejut aku. Aku ingat tu yang berbisa tu. Cacing kot korang. Tu bahaya kalau kita kerja, kena berhati-hati. Ada 2 ekor lah. Ni siku. Cacing lah korang aku rasa. Cacing apa besar sini? Ada 2 ekor. Dia duduk bawah sawit. Aduh, terkejut aku. Apa-apa hal kita settlekan dulu.
Okey, ini pun dah penuh aku. Dah penuh macam biasa lah. Kita pergi tuang dekat bim kejap. Let's go. Bim nombor 8 tadi kita penuhkan tu. Nak tahu kejadian bim tu penuh macam mana. Adakah buah akan terabu ke, tak terabu ke waktu isi tu, cantik tak cun ke, tak cun ke, kita tengok ni. Okey, jangan skip video ni. Lanjut dari awal sampai habis. Let's go. Okey korang, lagi sikit lagi. Lagi tak adalah, lagi sikit. Biasa kalau satu bim ni macam biasa tuang 3 kali penuh lah. Ni keadaan dia. Tengok keadaan dia, buah cun-cun baru potong. Mantap kan? Super kan? Okey. Kita lanjut lagi. Let's go. Okey korang. Trailer nombor 2 untuk isi kali kedua. Dah penuh. Mantap kan? Okey, jom let's go isi. Okey, macam tu korang kejadian dia. Ni ada jatuh sikit. 1, 2, 3. Ini kan sikit kan? Tengok dah nak penuh dah. Dah nak penuh. Tuang lagi satu lah. Satu kali lagi. Sini penuh. Ini kejadian dia. Mantap korang kan? Okey, tuang lagi satu lagi. Penuh. Mantap.
settle untuk beam ketiga. Penuh lah. InsyaAllah penuh trailer tu ni. Trailer penuh beam tu. Ni trailer ketiga dah penuh. Super mantap kan. Okey, tunggu kan. Aku tuang buah ni. Nak sampai dah. Tu. Kita penuhkan beam tu. Tadi tinggal sikit lagi kan. Let's go, kita penuhkan. Okey korang, dah penuh kan. Ini anggaran dalam 8-9 tan lah ni korang. 8-9 tan. Buah dia mantap dan padu lah korang. Sebab baru potong terus kita angkat, memang berat lah. Memang mantap dan padu, berat sekali. Okey korang, lepas settle ni balik lah korang. Nanti petang kita, aku akan sambung lagi loading. Terima kasih kerana tengok dari awal dah akhir. Apa-apa hal pun, jom kita balik. Let's go. Ini orang potong dia. Sudah datang. Mantap man. Habis dah Nasir? Lagi banyak lagi? Ni balik dulu ke macam mana? Habis? Mau dapat 4 beam? Okey korang, aku balik dulu. Makan apa semua, nanti orang datang balik. Ini budak potong, ni mau potong sampai petang. Sebab nanti takut hujan. Muka garang je. Okey korang, terima kasih kerana menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Okey korang, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.